Okey, ini ada dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kita tengok apa Ibn Taymiyah kata. Wala yadkhulu fi hadzal bab. Tak termasuk dalam perbincangan kita ni dan kritikan Ibn Taymiyah kepada isu-isu kubur ni, dia kata tak termasuk. Kerana yang aku kritik, ma yurwa min anna qauman sami'u radda salam min qabrin Nabi SAW. Bahawa ada kaum yang mendengar jawapan salam keluar daripada kubur Rasulullah SAW. Kata benda ni aku tak ingkar. Au kubur ghairuhu minas salihin, atau kubur selain Rasulullah SAW di kalangan orang soleh. Wa anna Sa'id bin Musayyib kana yasma'ul adhan min al-qabr layalil harrah. Sa'id Musayyib pernah dengar azan keluar di malam-malam al-harrah. Okey. Dia dengar azan keluar daripada kubur. Wa nahu zalik. Fa hadha kulluhu haqqun. Ni siapa bercakap? Ibn Taymiyah kata. Ni semua adalah benar. Laisa mimman nahnu fi. This is not what I've made an issue of. Ini bukan isu yang aku permasalahkan. Wal amru ajalu min dhalika wa azam. Perkara yang aku masalahkan ni adalah lebih besar daripada itu. Wa kadzalika aidan ma yurwa. Begitu juga diriwayatkan ada seorang lelaki yang datang ke kubur Rasulullah SAW dan mengadu kepada Nabi kemarau. Fara'ahu, dan dia mimpi Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyuruh dia untuk datang kepada Sayyidina Umar dan menyuruh Sayyidina Umar untuk keluar dan buat solat istisqa bersama-sama dengan manusia. Fa inna hadha laysa min hadzal bab. Ini bukan isu dia. Wa mithlu hadha yaqa' katsiran liman huwa duna nabi. Dan perkara ini berlaku kepada mereka-mereka yang bukan level Rasulullah pun. Wa a'rifu min hadha waqa'i, dan aku sendiri saya pribadi tahu kejadian-kejadian macam ni. Wa kadzalika su'al ba'dhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permintaan manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw li ghairihi min ummatihi, ataupun kepada selain Rasulullah di kalangan umat Rasulullah. Hajatan fatuqda lahu. Dia minta hajat kepada Nabi atau kepada selain Rasulullah SAW, satu hajat, dan hajat itu ditunaikan. Fa inna hadha qad waqa'a katsiran. Ni siapa yang isbatkan? Ibn Taymiyah kata. Perkara ni berlaku banyak kali. Walaysa huwa mimma nahnu fi. Ini bukan perkara yang aku permasalahkan. That means ada orang pergi kubur Nabi, minta hajat kepada Nabi, minta hajat kepada selain Rasulullah SAW, dan hajatnya dikabulkan. Ibn Taymiyah kata, aku tak permasalahkan isu ni. Benda ni memang berlaku. Tetapi kau kena faham, dia kata. Wa 'alaika an ta'lama anna ijabatan nabi aw ghairihi li ha'ula'i sa'ilin laysa mimma yadullu 'ala istihbab as-su'al. Tapi ini bukan bermakna bahawa bila Nabi jawab permintaan orang-orang yang minta ni, ini tidak menunjukkan bahawa meminta itu bagus. Minta kepada Nabi itu bagus. Selepas Rasulullah meninggal lah maksud dia. Sebab bahasnya tentang isu Rasulullah meninggal. Fa innahu huwal qail. Sebab ada hadis Nabi. Nabi pernah kata, inna ahadahum la yas'alani al-mas'alah fa'utihi iyyaha. Ada di kalangan kamu datang minta aku sesuatu dan aku bagi. Wa yakhruju biha yata'abbatuha an-nar. Dan dia keluar daripada majlis aku ni, dia bawa sebahagian daripada api neraka. Maksud dia, kadang-kadang manusia datang minta itu dan minta ini, aku bagi. Dan kadang-kadang maksud Rasulullah ni, Nabi terbagi sesuatu yang mungkin bukan hak dia. Maka dia bawa api neraka. Kan Nabi dengan hadis lain pun sebut juga kan. Mungkin kamu ni pandai bercakap, dua orang datang, satu pandai bercakap. Dan akhirnya, aku ingat kau betul, aku terbagi hak ni kepada engkau. Jangan ambil Nabi kata. Sebab yang kamu ambil itu adalah sebahagian daripada api neraka. So Ibn Taymiyah bawa kalam ni. Lepas tu sahabat tanya Rasulullah, kalau gitu kenapa engkau bagi ya Rasulullah? Qala ya'buna illa ayyasaluni wa ya'ballahu li al-bukhl. Mereka insist to ask from me, dan Allah insist untuk aku jadi bakhil. Untuk aku tidak jadi bakhil. Sorry. Allah tak nak aku jadi bakhil. So Ibn Taymiyah menggunakan hadis ni. Tengok ya, menarik dia kata apa? Wa aktsaru haula'i sa'ilin al-mulihin lima hum fihi min al-hal law lam yujabu la taraba imanuhum. Mereka ni yang banyak yang minta sangat-sangat sungguh, sangat desperate ni, kalau permintaan mereka tu tidak ditunaikan, maka iman mereka akan goyah. Kama anna sa'ilina bihi fil hayati kanu kadzalik. Sama lah seperti waktu para sahabat sebahagian minta waktu hidup, Nabi jawab supaya tak nak iman mereka goyang. Apa yang Ibn cakap ini? Dia nak kata Nabi tunaikan permintaan orang selepas Rasulullah wafat sebab nak jaga iman orang yang minta tu. Saya nak tanya, Salafi Wahabi boleh terima ke kalam ni? Tak habis lagi. Dia nak menunjukkan bahawa Ibn Taymiyah tak mudah-mudah syirik akbar ke orang. Walaupun dia ada kalam-kalam yang keras, tetapi tengok, ini dia masih boleh terima. Salafi Wahabi hari ini tak akan terima. Dengan salam keluar daripada kubur. Dia orang akan gelak kan? Betul tak? Perkara-perkara yang suara-suara keluar daripada kubur, azan keluar daripada kubur. Bukan kubur Rasulullah. Dia orang akan gelak kan? Dia kata ni bid'ah, ini khurafat. Ibn Taymiyah terima benda ni. Benda ni hak, dia kata, banyak berlaku. Fahadha al-qadar iza waqa yakunu karamatan li sahibil qabr. Dan kalau dia berhenti dekat sini, dan dia bila berlaku, dia adalah karamah kepada orang dalam kubur ni. Ini kemuliaan Allah kepada orang dalam kubur. Amma ayyadulla ala husni halis sa'il, fala farriq bain hadha wa hadha.
Tapi ini tidak menunjukkan orang yang minta tu keadaan dia baik. Fala, tidak. Farriq baina hadha. Kau kena bezakan antara ini dengan ini. Maksud dia, bila berlaku penunaian hajat, Allah nak memuliakan orang dalam kubur. Tetapi yang minta tu tak semestinya dimuliakan. Sama macam tadi. Dia kata Nabi ketika hidup, ada orang minta, bila Nabi bagi, tak bermakna orang yang dapat tu mulia. Boleh jadi dia dapat serpihan daripada api neraka. Okey. Fa innal khalqa lam yunhau 'anis salati indal quburi wattiqazuha masajid istihanatan bi ahliha. Ibn Taimiyah kata, manusia diharamkan solat dekat kubur dan menjadikan kubur sebagai masjid bukan kerana menghina orang dalam kubur tu. Bal lima yukhafu 'alaihim min al-fitnah. Tapi kerana ditakuti fitnah berlaku ke atas iman mereka. Orang yang solat dekat kubur Rasulullah, kubur, menghadap kubur dan sebagainya. Wa inna ma takunu al-fitnah idzan 'aqada sababuha. Walaula annahu qad yahsulu indal quburi ma yukhafu al-iftinanu bihi lama nuhiyan nasu an zalik. Ataupun lama nahan nasa an zalik. Kalau tak ada possibility fitnah, maka tidak akan diharamkan. Tapi sebab di sana ada possibility berlakunya fitnah. Wa kadzalika ma yuzkaru min al-karamat. Begitu juga apa yang disebut tentang karamah-karamah wa khawariqul adat dan perkara-perkara luar biasa. Allati tujadu inda quburil anbiya, yang berlaku di kubur-kubur orang soleh, kubur-kubur nabi, kubur-kubur orang soleh. Contoh, nuzulul anwar, turunnya cahaya. Wal malaika, turunnya malaikat indaha, di kawasan kubur. Wa tawaqqi syayatin, dan bahawa syaitan tak nak dekat kubur-kubur orang soleh ni. Wal bahaim laha, binatang buas pun tak nak mendekat kepada kubur-kubur orang soleh. Ni siapa cakap? Ibn Taimiyah cakap. Aku tak pernah dengar pun asal Jawa cakap benda ni. Tapi Ibn Taimiyah cakap benda ni. Wa difa'un nar anha wa amman jawaraha, dan kubur ni akan membantu menghalang rumah sekeliling akan lebih terbakar. Wa syafa'a ba'duhum fi jiranihim al mauta, dan kalau awak dikuburkan di sebelah kubur orang soleh ni, awak mungkin boleh dapat syafaat dia sekali. Wastihbabul indifani 'inda ba'dihim, dan mustahab nak dikuburkan di sebelah orang soleh. Memang betul. Ini memang ramai ulama memang nak benda ni. Dia nak dikuburkan di sebelah orang soleh. Wa husul uns wasakinah 'indaha, dan berlakunya ketenangan di kawasan kubur orang soleh ni. Wa nuzulul azab biman istahanaha, dan turunnya azab Allah apabila ada orang menghina kubur itu. Fa jinsu hadha haqqun, dan jenis ni adalah benar. Laisa mimma nahnu fi. This is not what I am making an issue about. But this is what the Wahhabis are making an issue about. So, soalan saya dekat sini. Orang kata, oh, tapi Ibn Taimiyah tetap tak kata benda ni bagus. Ibn Taimiyah tetap kata peminta tu tak semestinya bagus. Yang Allah muliakan adalah yang dalam kubur. Soalan. Kalau perbuatan tu syirik akbar, Rasulullah nak jawab ke? Cuba fikir sama-sama dengan saya. Apa Ibn Taimiyah cakap? Orang yang pergi kubur Nabi, minta pada Nabi. Kadang Nabi jawabkan, kerana apa? Nak jaga iman orang itu. Tapi versi Wahhabi, tak, you buat macam tu, you syirik akbar. Ibn Bas kata, bahkan minta pada Nabi, selepas Nabi wafat, syirik akbar, keluar dari Islam. Kalau you syirik akbar seperti Ibn Bas kata, Rasulullah patut jawab ke tak jawab? Takkan Nabi nak jawab orang yang menyembah dia? Does that make sense to you? So saya nak kata, adakah Ibn Taimiyah kuburi? Adakah Ibn Taimiyah ni menghalalkan syirik? Dan kalau ikut kaedah Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa yang tidak mensyirikkan musyrikun, maka dia musyrik. Saleh Fauzan kata apa? Siapa yang kata istighasah ni hanya setakat haram, tidak syirik akbar, maka dia lebih teruk daripada musyrikun. So kita ni semua lagi teruk daripada musyrikun, walaupun kita kata haram. Dan kita kata tak semestinya musyrik akbar. Kena tengok syarat-syarat yang lain. Majoriti ulama semua musyrik, asyaddul musyrikin di sisi Saleh Fauzan. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengharamkan, tidak mensyirik akbarkan istighasah secara mudah-mudah. Dan mereka meletakkan syarat-syarat. So Ibn Taimiyah macam mana ni? Nabi jawab ni. Maksudnya Nabi mengiyakan tak permintaan orang kepada dia selepas dia meninggal? Ibn Taimiyah yang bawa cerita ni lah. Bukankah ini mengiyakan? Walaupun dia kata tidak mustahab, dia mempertahan. Dia kata this is what happened. Nabi jawab kadang-kadang kerana ini. He even speak on behalf of Rasulullah. Di mana kritikan Salafi Wahhabi kepada Ibn Taimiyah? Sebab tu saya kata kritikan awak ni nak menangkan kumpulan. Kalau awak jujur, bring forth this and kritik. Jangan kata, oh saya tak baca Ibn Taimiyah. Senang-senang je nak melarikan diri. Lepas tu sibuk, yang awak pergi sibuk baca buku-buku Imam Abu Hasan Asy'ari, kenapa? Awak bukan Asy'ari. Awak mengaku Salafi, kenapa tak baca buku Ibn Taimiyah? Ke bohong? Kan? Kena ada siap kata kan, bila kena tanya, Ibn Taimiyah kata, oh saya tak baca buku dia. Mana boleh, you seorang guru, you tak tahu pendirian Ibn Taimiyah? Dia seorang Syekhul Islam, kamu tak baca kitab dia? Something is not right there. Something is being hidden. Yes. Iqtidak Siratul Mustaqim, muka surat 254, jilid 2.
Jilid 2, 254. Boleh baca dekat Facebook saya juga. Boleh type ni. Tajuk dia adalah Salafi Wahabi, boleh terima tak kalam Ibn Taymiyah ini?